Okey, selamat sejahtera kepada kita. Saya Lugini, anak perempuan kandin dari UNIP PPKK 1. Hari ini saya akan membentangkan tentang penghasilan produk saya, iaitu pembangunan profesional ke diri saya mengikut 6 peringkat perkembangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, bagi isi kandungan, saya telah menetapkan 8 isi, iaitu dari pengenalan sampailah kesimpulan. Saya akan menerangkan tindakan saya pada setiap peringkat dari permulaan sehinggalah peringkat berwawasan dalam meningkatkan profesionalisme saya sebagai seorang kaunselor. Merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan peranan kaunselor yang sentiasa relevan dan berkesan. Justru dalam setiap peringkat perkembangan, saya telah merancang tindakan yang strategik untuk menambahbaikkan pengetahuan, kemahiran dan sumbangan saya kepada kesejahteraan murid dan komuniti sekolah. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan 6 peringkat perkembangan yang selaras dengan anjakan keempat di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menurut Rafidah Ruhani 2025. Persoalannya di sini, apakah yang saya akan lakukan sebagai seorang bakal kaunselor pada setiap 6 peringkat perkembangan dalam usaha membangunkan pendidikan negara kita. Okey. Sekarang saya akan menjelaskan tindakan saya pada setiap peringkat. Okey, pada peringkat permulaan, iaitu pada peringkat DG41, saya akan menumpukan kepada pembinaan asas profesionalisme saya, iaitu dengan melalui saya menyertai latihan dan kursus di mana menurut Tang GC 2021, beliau mengatakan kebanyakan pihak mempunyai kebimbangan mengenai tahap profesionalisme kaunselor, di mana beliau menyatakan terdapat setengah kaunselor di sekolah tidak mempunyai latihan yang mencukupi dalam menangani isu mengikut trend terkini. Kalau kita tengok trend terkini, banyak isu yang isu berkaitan remaja, iaitu isu buli, isu isu mengenai gangguan seksual. So di sini beliau mengatakan banyak kaunselor tidak mempunyai latihan yang mencukupi dalam menangani isu-isu seperti ini. So oleh itu, sebagai seorang kaunselor, saya akan sentiasa menaik taraf profesionalisme kaunselor menerusi latihan dan kursus yang ditawarkan oleh pelbagai pihak. Saya akan mendapatkan latihan dan ilmu tambahan melalui pelbagai pihak seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Lembaga Kaunselor Malaysia, institusi pengajian tinggi serta pertubuhan profesional seperti Perkama, International dan Malaysian Mental Health Association. Di mana kalau kita tengok banyak program yang telah dianjurkan oleh pihak-pihak yang saya sebut tadi. Sebagai contohnya di sini saya boleh mengatakan Perkama telah menawarkan kursus kaunseling krisis dan intervensi trauma kaunseling krisis mengikut trend terkini, dan juga KPM juga menganjurkan khusus pengurusan emosi dan kesihatan mental murid melalui e-guru dan platform pembangunan profesional lain. Melalui saya menyertai latihan dan kursus seperti ini, saya dapat menambah baik ilmu pengetahuan saya serta saya dapat latihan yang mencukupi dalam menangani kes-kes isu-isu mengikut trend terkini. Yang kedua adalah saya akan membuat refleksikan diri dan penilaiankan diri, di mana saya akan membuat refleksikan diri yang membantu saya sebagai seorang kaunselor dalam menilai keberkesanan amalan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, serta melalui membuat refleksikan diri, saya dapat mengenal pasti bahagian yang saya perlu murnikan dan membuat penambahbaikan. Dengan ini juga saya dapat mendidik diri saya supaya sentiasa bersikap terbuka terhadap perubahan dan perkembangan diri. So sebagai contohnya, saya akan catat pengalaman sesi kaunseling dan jurnal reflektif. Melalui ini saya dapat tahu skop mana saya perlu menambah baik dalam sesi kaunseling supaya saya dapat melaksanakan sebuah sesi kaunseling yang berkesan kepada murid. Selain itu, saya juga akan menggunakan borang penilaian ke diri dan mohon maklum balas daripada mentor ataupun pentadbir, di mana mentor akan memberitahu skop manakah yang saya perlu menambahbaikkan untuk menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkesan kepada pelajar.
Yang ketiga, saya akan membangunkan portfolio profesional di mana saya akan menyimpan bukti aktiviti, program bimbingan, laporan kes, sijil khusus secara kemas dan teratur. Portfolio ini akan menunjukkan rekod pencapaian saya dan perkembangan kemahiran dan keberkesanan perkhidmatan yang saya sediakan sebagai seorang kaunselor. Okey, pada peringkat kedua pula, iaitu di peringkat aspirasi, pada peringkat Digi 44, saya akan mula berkongsi kepakaran saya di mana saya akan menjadi facilitator banking dan melaksanakan kajian tindakan serta membangun dan mengurus program inovatif kaunseling di sekolah. Okey, yang pertama adalah saya menjadi penceramah, jurulatih ataupun facilitator dalam banking ataupun latihan. Pada peringkat ini, saya akan berperanan sebagai penggerak utama dalam memacu pembangunan sasial dan kesejahteraan warga sekolah. So, dengan ini saya akan berkongsi kepakaran yang saya ada yang dimiliki dengan menjadi sumber rujukan utama kepada semua pihak, bukan sahaja kepada murid, malah kepada rakan sejawat dan guru. Yang kedua adalah pula saya akan melaksanakan kajian tindakan ataupun penyelidikan pendidikan di mana melalui langkah ini saya dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah ataupun isu sebenar yang dihadapi oleh murid di sekolah secara sistematik. Secara tidak langsung, usaha ini akan menyumbang kepada pengayaan amalan kaunseling iaitu berasaskan kepada evidence-based practice serta meningkatkan kualiti intervensi kaunseling yang lebih berkesan. Melalui kajian tindakan, saya dapat mengetahui bahawa intervensi yang saya guna itu adalah berkualiti, berkesan ataupun tidak. Ataupun adakah intervensi saya gunakan itu relevan dengan keperluan semasa. Yang ketiga pula, saya akan membangunkan dan mengurus program inovatif kaunseling sekolah. Di mana pada peringkat ini saya akan menghasilkan pelbagai program inovatif yang memberi impak yang besar kepada kesejahteraan murid dan imej profesional. Oleh itu saya akan sebagai contoh, saya akan menubuhkan sudut intervensi psikososial di sekolah iaitu sudut ini merupakan ruang terapi santai bagi murid yang beremosi tinggi. Yang kedua pula adalah saya akan membangunkan aplikasi mudah alih seperti My Counsel untuk murid boleh membuat temu janji kaunseling dan perkongsian bahan berkaitan psikologi dalam platform ni supaya murid senang untuk merujuk. Okey, yang ketiga pula adalah pada peringkat kompeten iaitu pada peringkat Digi ke-48 saya akan memimpin dan membangun program kaunseling sekolah di mana pada peringkat ini saya akan memimpin dalam merancang, melaksanakan dan menilai perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah di mana saya bukan sahaja akan menjalankan sesi kaunseling dan bimbingan tetapi juga akan menyusun program yang memberi impak positif kepada kesejahteraan murid. Yang kedua pula adalah saya akan menjadi mentor ataupun pembimbing kepada kaunselor muda di mana sebagai seorang kaunselor yang berpengalaman pada peringkat ini saya akan menjadi mentor kepada kaunselor yang lebih muda ataupun kaunselor pelatih dalam berkongsi pengetahuan, pengalaman dan memberi bimbingan untuk membangunkan profesionalisme mereka. Yang ketiga pula adalah saya akan menyertai community counselling professional dan jaringan antarabangsa. Pada peringkat inilah saya akan terlibat dalam community professional serta jaringan antarabangsa untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Melalui langkah ini saya akan mendapat peluang untuk bertukar pengalaman saya mengikuti perkembangan terbaru ataupun trend terkini dalam bidang kaunseling dan juga akan berkongsi amalan terbaik dengan kaunselor dari pelbagai latar belakang iaitu secara global. Okey. Pada peringkat keempat pula, iaitu pada peringkat profession, saya akan menerbitkan penulisan profesional di mana saya akan menerbitkan jurnal, majalah pendidikan dan blog profesional. Di mana melalui penerbitan ini saya dapat menyumbangkan idea yang saya ada kepada komuniti profesional serta dapat memperkembangkan ilmu dasar dan pendekatan yang saya mahir dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Yang kedua pula adalah saya akan mengembangkan idea melalui penghasilan bahan inovasi. Di mana dengan ini saya dapat meningkatkan keberkesanan intervensi, bimbingan dan kaunseling serta memberi impak yang positif kepada murid melalui penghasilan bahan-bahan inovasi mengikut keperluan murid. Sebagai contohnya di sini menurut Muhammad Rizwan Ali
pada tahun 2021, beliau telah menghasilkan sebuah inovasi sanggar dikasih, iaitu inovasi ini digunakan untuk menarik minat murid untuk terlibat dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Contoh yang kedua pula adalah menurut Muhammad Salim 2021, beliau telah menyediakan sebuah bahan inovasi iaitu instrumen My Personality, di mana inovasi ini digunakan untuk mengukur personality calon pegawai marah dalam proses saringan. Di mana melalui bahan-bahan inovasi ini saya dapat menyediakan sebuah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkesan kepada murid serta kepada orang-orang luar juga. Okey, yang kelima adalah peringkat strategis, di mana pada peringkat ini saya akan membangunkan modul latihan guru dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Pada peringkat ini saya akan menyediakan pelbagai modul profesional, sebagai di mana modul profesional ini akan menjadi panduan ataupun garis panduan latihan kepada guru-guru tentang intervensi awal dan pengurusan emosi murid, di mana sebagai contoh kaunselor Azad Atari pada 2018 telah menerbitkan sebuah modul latihan kompetensi terhadap kompetensi kaunseling pelbagai budaya dan aplikasikan diri kaunselor pelatih. Selain itu, Profesor Madya Dr. Rafida juga pada tahun 2020 telah menerbitkan sebuah modul terapi swacinta, di mana modul-modul ini digunakan oleh kaunselor muda dalam menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang lebih berkesan. Okay, pada peringkat yang akhir, iaitu yang keenam, pada peringkat berwawasan, saya akan menjadi pakar rujuk dalam bidang bimbingan dan kaunseling untuk KPM ataupun IPGM, di mana saya akan menjadi ahli panel utama dalam membina dasar, modul dan hala tuju kaunseling di Malaysia. Sebagai contohnya, saya akan terlibat dalam jawatan kuasa dasar bimbingan dan kaunseling nasional dalam membina dasar intervensi emosi murid sekolah pada tahun 2050. Selain itu, saya juga akan mengadakan kolaborasi bersama institusi luar negara dan NGO, di mana saya akan menjalinkan hubungan dengan badan antarabangsa bagi memperluaskan lagi akses kepada teknik dan sumber kaunseling secara global, di mana sebagai contohnya, saya akan mengadakan program pertukaran kaunselor sekolah. Contohnya kan, saya akan menghantar kaunselor di Malaysia ke Jepun dan membawa masuk pakar daripada Tokyo University untuk sesi klinikal dan seminar. Melalui ini, saya dapat mengadakan sebuah kolaborasi secara global. Di mana melalui kolaborasi ini, kita dapat pertukaran idea daripada pelbagai negara. Yang ketiga pula adalah saya akan merancang pelan strategi pembangunan kaunseling di peringkat kebangsaan, di mana saya akan menyusun rangka kerja nasional untuk memperkukuhkan lagi kesejahteraan mental murid seluruh negara, di mana saya akan mengubah pelan induk kaunseling emosi dan mental di sekolah pada tahun 2050 yang diselaraskan dengan pelan pendidikan Malaysia yang pada masa itu. Sebagai kesimpulannya, pembangunan kendiri ini merupakan sebuah aspek yang penting dalam memastikan seorang guru ataupun kaunselor terus berkembang dan berkesan dalam peranan mereka. So, oleh itu, semua guru perlulah mempunyai pembangunan kendiri supaya mereka dapat menyediakan satu platform pengajaran yang lebih berkesan kepada murid. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.